Geng. Aku baru perasan korang tengok dia punya gyro. Dia detect tau. Korang pusing, dia baru ada lampu Syok main tu kadang-kadang. Pusing. Syok kan? So sekarang ni korang layari Netflix ataupun YouTube, tak payah ambil remote untuk tekan satu-satu. Okey, korang masih guna remote secara tekan left right untuk tekan ABCD ya. Tak perlu dah guys sekarang ni. Mari saya recommend keyboard controller ini bagi korang. Cantik kan? Siap ada mouse lagi tau. Ni kotaknya, Air Mouse Remote Mini Keyboard M5. Dekat belakang ada dia punya spesifikasi, korang boleh baca. Dekat sini dia ada satu user manual in case korang nak tahu lebih lanjut. So dia ada provide satu Type-C USB cable, satu USB dongle untuk korang connect dengan korang punya remote. So remote dia adalah macam ini, simple, tak perlu bateri sebab dia dah built-in bateri. Lepas dah tak ada bateri, korang cuma charge dekat Type-C sini saja. Nasib baik dia bukan bagi yang micro. Ni dia built-in 250 mAh bateri tau. Kalau korang nak guna mouse, korang tekan saja ni, cursor ni. Tekan saja. Sini dia dah keluar mouse, nampak tak? Korang just gesture macam ni saja. So kalau korang highlight dekat YouTube, korang tekan OK. Pusing macam ni saja, korang boleh tekan ADRIA. Kalau tekan salah nak back pun boleh. OK. Dah keluar Adrian Low macam ni. Kalau nak turn on dia punya lampu kan, tekan FN dengan spacebar sekali macam ni. Serentak. So dia ada color yang berlainan, korang boleh pilih. Tengok. Tekan lagi, tekan, dia off. Kekunci keyboard ni dia ada semualah. Yang .com pun ada, www pun ada, up, down, left, right, enter. Dia bukan saja boleh connect dengan USB tau. Actually dia boleh link dengan Bluetooth kalau korang tak nak USB. Last sekali dia compatible. Korang boleh turn off dengan memakai remote ini. Barang simple dan mudah, bagi life korang lebih senang. Harga pun tak mahal, aku letakkan dekat beg kuning sekarang.